7 tahun lepas, berat badan saya 69 kg dengan peratus lemak bawah 7%. Dan saya boleh cakap dengan anda semua, peratus lemak macam tu memang sangat tak sihat. Cara saya nak dapatkan peratus lemak tersebut adalah di mana saya rasanya macam terpaksa berlapar. Sebab saya akan makan semuanya kering, di mana tak ada rasa lah, rebus, bakar. Sebab mentaliti masyarakat memikirkan bahawa itulah badan yang sempurna. Dan ya, saya memang dapat pujian pun waktu tu. Tapi orang tak sedar sebenarnya saya rasa sangat-sangat lemah. Walaupun saya makan semuanya clean, pemakanan saya sangat susah, di mana saya terpaksa bawa bekal setiap hari. Pergi ke mana-mana bawa bekal, pergi kenduri kahwin, saya terpaksa bawa bekal. Sekarang, berat saya adalah 75 kg dan peratus lemak saya masih lagi sama, cuma perbezaannya berat badan saya bertambah, di mana otot saya lebih banyak dan hidup saya lebih selesa sekarang. Sebab sekarang saya basically boleh makan apa saja. Sekarang saya basically tambah lebih banyak sumber protein, saya makan lebih banyak karbohidrat, saya makan nasi satu hari kadang-kadang sampai 5 pinggan. Tapi beza daripada dulu dengan sekarang is saya buat badan saya dengan matlamat untuk jadi lebih sihat, cergas, kuat. Kalau dulu saya buat sekadar nak cantikkan badan saja. Kalau anda nampak banyak orang badan cantik kat luar sana yang suruh anda eat clean, cut sugar, makan sayur saja ataupun berpuasa tak makan pagi, kalau nak maintain perkara tersebut, dia memang tak sihat tau. Saya dah lalui dah semua tu, memang sangat tak sihat. Walaupun peratus lemak saya masih lagi rendah, tapi saya tidak terseksa macam dulu. Dan saya basically boleh makan apa saja yang saya nak. Dan umur saya sekarang dah macam 40 tahun dah. Kita tidak perlu menyeksa diri untuk laluinya. Memang betul, saya yakin anda nak result tu cepat, sebab tu anda buat semua tu. Tapi percayalah, di hujung harinya, nak sustain, nak maintain perkara tersebut, dia sangat-sangat sukar. Cuba fokus untuk jadi lebih selesa, bukannya jadi lebih terseksa.